Baiklah para hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan menyaksikan satu detik yang cukup istimewa pada petang ini dari Ballroom C Double 3 by Hilton Shah Alam. Dengan penuh rasa bangga, majlis mempersilakan ketibaan barisan kepimpinan utama Dians, founder Dians Signature, Encik Muhammad Khairul Azman dan Mohtar Don bersama Puan Diana Harini binti Abdullah. Dipersilakan. Kita raikan pencapaian, kita raikan disiplin, kita raikan mereka yang bukan sekadar capai target tapi jaga nama dan juga standard syarikat. Jadi pada yang terima anugerah malam ni, berdirilah dengan bangga kerana tempat itu bukan diberi secara percuma. Ia adalah hasil dedikasi dan ketekunan anda semua. Saya harap apa yang berlaku, siapa yang menang malam ini akan jadi contoh terbaik untuk you guys, akan jadi contoh yang paling berguna untuk you guys untuk tahun yang datang. Malam para hadirin, berikan tumpukan yang gemuruh sekali lagi untuk Encik Khairul Azman dan juga Puan Diana Harini atas ucapan.